Inilah projek saya, sumber dari sisa. Idea untuk projek ini datang daripada sisa makanan yang cukup banyak terdapat di kantin yang tidak digunakan, malah mendatangkan bau. Projek ini selaras dengan SDG 7, tenaga bersih dan mampu milik, serta SDG 12, penggunaan dan pengeluaran yang bertanggungjawab. Ia menggunakan standard pembelajaran 9.1.6 dan standard pembelajaran TP6. Projek ini dimulakan dengan fasa penetasan. Setelah penetasan berlaku, kami membuat hebah di kantin untuk pengumpulan sisa makanan bagi tujuan memberi makan ulat-ulat yang telah menetas. Apabila ulat-ulat semakin membesar, kami mengembangkan lagi bekas-bekas untuk memastikan ulat lebih selesa dan kurang persaingan. Okey, semua ni ada kat dalam ni. Kalau kita korek ni, ada dekat dalam ni. Nampak? Je tak nampak. Tengok macam kosong kan, cantik kan bila kita goreng ni. Dah. Okey, mereka akan makan. Boleh-boleh kita tolong dia ni atas. Okey. Dia akan makan. Okey, nampak macam bagus sebab dia makan sangat-sangat laju Hari demi hari, ulat semakin membesar dan makanan yang diperlukan juga semakin banyak. Hal ini semakin lama semakin menjadikan sisa makanan yang tidak digunakan berjaya diatasi permasalahannya dengan pemberian kepada ulat untuk dimakan dan menghasilkan baja. Apabila ulat-ulat telah matang, kami membuat pengasingan dengan mengasingkan baja yang telah terhasil dengan ulat yang masih lagi ingin membesar. Bagi ulat yang telah mencapai tahap pupa, kita akan asingkan di bahagian khas untuk memastikan ia bersedia untuk menjadi lalat di kemudian hari yang akan memberikan kita telur dan seterusnya. Dan kemudiannya kita melakukan packing untuk meletakkan semua baja-baja yang telah diperoleh ke dalam satu bekas untuk ditimbang dan dijual. Inilah hasil baja kompos kami. Dan ulat hitam akan dibiarkan sehingga menjadi lalat di dalam satu bekas khas untuk kita dapatkan telurnya. Projek ini mendatangkan banyak impak yang positif. Berikut dikongsikan data temu bual dan contoh temu bual bersama murid sebelum projek dijalankan dan selepas projek dijalankan. Berikut juga adalah pemerhatian yang berlaku sepanjang murid mengikuti program ini dan dibandingkan dengan sebelumnya. Berikut pula adalah ujian prapaskah untuk membandingkan sebelum projek dilaksanakan dan selepas projek dilaksanakan dengan melihat kepada respon murid sama ada tidak bercakap, bercakap sedikit ataupun berjaya melengkapkan penerangan mereka. Sekian daripada saya. Terima kasih.